Kita semua tahu hakikat ini kan? Kos rawatan perubatan sekarang ni memang naik mendadak dan ia realiti yang merisaukan bagi kebanyakan keluarga di Malaysia. Tapi cuba anda bayangkan, macam mana kalau ada cara alternatif untuk lindungi diri anda tanpa bergantung 100% kepada struktur insurans tradisional? Baiklah, hari ini kita akan kaji perkara tersebut secara mendalam. Kupasan kita kali ini adalah panduan muktamad untuk rungkai kemeskini program komuniti WeKongsi untuk bulan Jun 2026. Kita akan tengok secara terperinci setiap fakta, angka dan struktur baharu yang mereka bawakan. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita fahami dulu semangat di sebalik logo komuniti WeKongsi ni. Simbol tangan dan hati ini bukan direka sekadar nak nampak cantik tau. Ia mewakili asas platform ini sendiri, sebuah komuniti yang berganding bahu dan saling membantu. Ingat, ini bukan sebuah entiti corporate tradisional yang berorientasikan keuntungan semata-mata. Sebaliknya, ia adalah satu kumpulan yang bersetuju untuk berkongsi beban secara kolektif. Untuk kupasan hari ini, agenda kita cukup padat dan ringkas. Pertama, konsep asas. Kedua, had dan tempoh menunggu. Ketiga, kemaskini utama 2026. Keempat, manfaat pesakit luar. Dan akhirnya, pengecoian serta masa depan program. Okey, jom kita terus masuk ke bahagian pertama, konsep asas WeKongsi. Apa sebenarnya benda ni? Jadi, perkara paling fundamental yang anda wajib tahu ada pada definisi ini. WeKongsi adalah sebuah komuniti perkongsian kos perubatan. Ia secara jelas diisytiharkan bukan insurans dan juga bukan takaful. Ahli-ahli dalam komuniti ini secara sukarela berkongsi kos perubatan antara satu sama lain dan semuanya ditakbil berdasarkan garis panduan TPA. Anda kena faham, setiap ahli sebenarnya masih bertanggungjawab ke atas bil mereka sendiri, tetapi anda tak keseorangan sebab anda mendapat sokongan padu daripada dana yang dikongsi bersama tadi. Siapa yang boleh sertai? Umur kemasukan ditetapkan antara 0 hingga 45 tahun dan ia terbuka luas untuk semua rakyat Malaysia. Tapi yang menariknya, kalau anda dah sertai awal, anda masih boleh terus perbaharui keahlian walaupun umur dah melepasi 45 tahun. Memang mereka beri ganjaran kepada mereka yang masuk awal. Cuma satu je syarat mutlaknya, anda wajib kekalkan status bayaran yang aktif. Kalau tak, memang keahlian akan terbatal. Seterusnya, bahagian kedua, had dan tempoh menunggu. Di sinilah perkara jadi makin menarik. RM1 juta setahun. Ya, had tahunan yang disediakan memang sangat besar. Dan jumlah ni bukan sekadar gimmick. Had ini mencukupi untuk menampung pelbagai jenis kos perubatan berat dari kemudahan bilik hospital, penjagaan rapi ICU, pembedahan, lawatan doktor, hinggalah kerawatan gigi kecemasan akibat kemalangan. Ia betul-betul satu jaringan perlindungan komuniti yang komprehensif. Anda juga diberikan pilihan fleksibel. Ada pakej standard yang lindungi bilik pada harga RM150 semalam, cukup selesa untuk kemasukan biasa. Tapi kalau anda nak sedikit kelebihan, pakej Deluxe tawarkan bilik berharga RM250 semalam. Bukan tu je, pakej Deluxe ni beri anda ekstra RM5,000 khas untuk diagnostik pra-hospital. Ini sangat penting kalau doktor minta anda buat ujian atau imbasan yang mahal-mahal sebelum anda sah disuruh masuk wad. Tapi mestilah kena ada tempoh menunggu kan, nak elak penipuan punya pasal. Mari kita saksikan perjalanannya. Katakanlah anda tiba-tiba kemalangan. Hari kosong tu juga anda dilindungi segera dengan tuntutan cecah RM10,000. Cepat kan? Tapi kalau untuk penyakit biasa macam denggi atau keracunan makanan, anda kena tunggu tempoh matang 90 hari. Dan bagi diagnosis kritikal yang perlukan belanja besar, macam kanser atau serangan jantung, komuniti perlukan tempoh kepersayaan selama 180 hari sebelum kos boleh dikongsi. Ia langkah logik untuk lindungi keseluruhan ekosistem dana ahli. Sekarang kita masuk ke segmen paling penting, iaitu bahagian ketiga, kemaskini utama Jun 2026. Untuk pastikan kelestarian dana, mereka perkenalkan sistem co-share mengikut risiko umur. Kanak-kanak 0 hingga 5 tahun berkongsi 25%, dewasa 6 hingga 45 tahun pada paras 10% dan 46 tahun ke atas 20%. Tapi, dengar sini, ini benda yang paling melegakan. Jumlah maksimum co-share yang anda kena keluar duit poket sendiri hanyalah RM500 sahaja untuk setiap kemasukan hospital. Malah, kalau anda pilih untuk terima rawatan dekat hospital kerajaan, co-share adalah sifar. Ya, percuma terus.
Dan ini membawa kita kepada struktur yuran yang baru. Mereka dah bertindak bijak dengan mengasingkan dana. Untuk pesakit dalam, sumbangan bulanan ditetapkan pada kadar maksimum RM60, manakala untuk pesakit luar pula, yuran kekal tetap pada RM15 sebulan. Secara keseluruhannya, komitmen anda cuma dalam lingkungan RM15 hingga RM75 sebulan. Pengasingan ini pastikan dana pesakit dalam tak terganggu dan terus stabil untuk jangka masa yang panjang. Habis tu, macam mana kalau duit dalam akaun kita tiba-tiba tak cukup? Kat sinilah fungsi auto top-up automatik menyelamatkan keadaan. Proses ni sangat lancar. Sebaik saja baki akaun perkongsian anda turun ke RM75 atau kurang, sistem akan secara automatik buat top-up. Akaun standard terus dinaikkan jadi RM150, manakala deluxe kepada RM300. Anda dah tak payah pening kepala fikir pasal top-up manual, jadi anda sentiasa ada dana cukup masa kecemasan sebenar. Seterusnya, kita beralih ke bahagian keempat, manfaat pesakit luar yang dah diperbaharui. 4,000 klinik lebih. Bayangkan, melalui kerjasama kuat dengan HeyDoc dan MyCare, anda sekarang ada akses ke rangkaian klinik panel yang meluas di seluruh Malaysia. Zaman kena bayar tunai dulu, lepas tu isi borang klaim manual memang dah berlalu. Sekarang, anda masuk klinik, daftar guna aplikasi dan semuanya berjalan secara automatik. Sangat mudah. Yang lagi best, anda tak semestinya kena pergi klinik fizikal. Kalau nak mudah, khidmat teleperubatan cover kos sehingga RM50 setiap sesi, termasuklah kos jumpa doktor online, prescription digital dan ubat yang dihantar terus dari Alpro Pharmacy. Tapi, kalau keadaan perlukan anda untuk jumpa doktor secara fizikal dekat klinik panel, anda masih dilindungi sehingga RM120 setiap sesi tertakluk kepada 17 diagnosis biasa yang diluluskan. Pilihan tu sentiasa ada di tangan anda. Dari segi peraturan pula, sangat adil. Anda diberikan kelayakan 2 rawatan pesakit luar bagi setiap suku tahun. Maksudnya maksimum 8 kalilah dalam setahun. Walau bagaimanapun, fungsi telekonsultasi dari jam 9 pagi hingga 10 malam tak ada had. Anda boleh guna selagi perlu. Sebagai ahli, anda secara automatik layak untuk semua ini. Tapi, kalau anda rasa anda tak nak manfaat pesakit luar ni, anda bebas untuk opt-out pada bila-bila masa. Kita sampai ke bahagian kelima dan terakhir, pengecualian dan apakah masa depan WeKongsi. Okey, ini benar-benar satu kemenangan besar untuk semua ahli. Klausa penyakit berulang dan berkaitan yang mungkin merisaukan segelintir daripada kita, kini dibuang sepenuhnya bergantung pada budi bicara perubatan. Malah mereka tambah manfaat kesetiaan baru. Kalau anda kekal sihat dan tak ada buat apa-apa tuntutan pesakit dalam selama 3 tahun berturut-turut, anda automatik layak dapat bantuan deductible berjumlah RM500. Jelaskan yang mereka betul-betul nak hargai ahli yang sihat. Tapi demi ketelusan, penting untuk kita teliti apa yang program ini tidak cover. Penyakit kongenital yang sedia ada, pembedahan kosmetik, kehamilan, bersalin, masalah kesuburan dan rawatan kesihatan mental semuanya dikecualikan. Sama juga dengan dialisis pesakit luar dan komplikasi akibat pengambilan alkohol atau dadah. Dan kalau ada jenis yang suka cabar maut buat aktiviti berisiko tinggi macam terjun udara, anda mungkin kena sediakan bajet rawatan sendiri ya. Jadi, persoalannya, bila berlaku kecemasan, macam mana flow masuk hospital ni sebenarnya? Sangat tersusun. Mula-mula, pergi je klinik panel. Kedua, doktor akan bagi rujukan. Ketiga, anda terus ke hospital yang ditetapkan. Keempat, TPA akan buat semakan dan keluarkan surat jaminan. Kelima, anda terima rawatan sewajarnya. Dan akhir sekali, rakan-rakan komuniti yang lain akan kumpul dana untuk kongsi kos rawatan anda tadi. Prosesnya direka supaya anda tak pening masa tengah sakit. WeKongsi jelas tak berhenti setakat ini. Menjelang September 2026, mereka bakal lancarkan satu sistem pemarkahan ujian kesihatan atau health screening baru untuk galakkan gaya hidup sihat. Selain itu, aplikasi ahli mereka akan lalui transformasi besar-besaran dari segi antaramuka ataupun UI/UX. Semua ini bukti mereka committed untuk terus melabur dalam inovasi digital masa depan. Kita dah sama-sama selusuri garis panduan, kos, pengecualian serta sistem baru WeKongsi ni. Ternyata program ini menyediakan satu alternatif keselamatan berasaskan sokongan sesama manusia jauh dari model insurans yang terikat dengan untung rugi korporat. Jadi, dengan peningkatan kos rawatan yang semakin menekan hari ini, soalan saya buat anda, adakah perkongsian kos secara komuniti ini masa depan penjagaan kesihatan yang paling masuk akal untuk keluarga anda? Kaji semula plan ini, nilai dengan teliti
dan buatlah pilihan terbaik. Terima kasih kerana sudi bersama saya dalam kupasan hari ini.